Assalamualaikum geng. So hari ni aku dengan Nurin tengah ambil video ni. Kita orang akan pergi main go-kart. So nanti aku tunjuk sebab kita dulu go-kart ni dekat area stadium tertutup Pasir Gudang. Lepas tu je dah pindah dekat area track Johor Circuit lah. Johor Circuit tu dah macam tak ada apa-apa lah, tapi ada go-kart ni baru buka. So nanti kita akan explore go-kart tu. Okay, see you. Nurin, tunjuk muka sikit. Okay, ni Nurin. Okay, Johor Circuit ni last kita orang pergi sini, aku ingat waktu tu umur Nurin setahun. Bila je? 20 tahun lepas? 20 kan? 21 tahun lepas. 21 tahun lepas aku berdua pergi track Pasir Gudang ni. Waktu tu umur dia setahun. Aku bawa dia duduk kat tepi ni. Lepas tu aku bawa dia pergi skirt. Waktu tu ada apa nama, AFOS, Asia Festival of Speed. Ada lumba kereta lah, Asia. So aku bawa Nurin pergi track. Belum pandai jalan lagi waktu tu. Dia belum pandai jalan lagi. Jadi aku naik stroller lah. Dan duduk dekat bukan baby seat, duduk kat kursi biasa. Tak ada baby seat kot. Jadi sampai dekat selekor tu, sebelum track tu, aku break je. Sekejap lagi tergolek dia masuk dekat bawah dashboard. Kecil lagi umur dia kan. Sekarang ni selepas 21 tahun kita orang pergi lagi track. Kali ni kita nak race go-kart sama-sama. Jiwa motorsport dia daripada kecil ni. Umur setahun dah pergi track Pasir Gudang. Okay, ni traffic light. Betul-betul depan Johor Circuit ni ada apa nama ni, Sungai Buloh punya OJIA. So dia dekat sini. Dulu kawasan ni untuk jual tiket, tapi sekarang dah tak ada lah kan. Dah jadi laluan masuk ke Lita go-kart ni. Dulu kat sini ni jual tiket nak masuk track. Okay, PG Karting. Okay, tak ramai orang petang-petang ni, cantik. Masa yang sesuai untuk kita berlatih. Berlatih tanpa diketawakan. Kenderaan awal ni kosong kan? Oh, ni start kosong. Buat apa nak parking jauh-jauh? Alright. Okay. Okey, sekejap. Aku nak review daripada pintu masuk, sekejap. Okey kan, masuk-masuk aku rasa kalau kenderaan biasalah, kalau hari-hari biasa ke memang masuk ikut terus ke sana kot. Parking, ada banyak parking spot kat depan tu. Ni aku tengok tak ada kereta, aku masuk je lah dalam ni. Ni kawasan staff sebenarnya, parking staff ni. Tak apa, tak ada orang boleh lah kot. Jom kita tengok macam mana cara pendaftaran ke apa semua. Okey, ni racing team diorang ni, Dynamic Racing Team, DRT. Ni maknanya training ground diorang lah ni kan. Okay, wah, right. So depan ni ada kabin. Daftar mana bang? Daftar mana? Sana? Okay, alright, terima kasih. Dalam ni ada toilet semua Oh, ni dia punya workshop. Workshop dia dekat sini. Oh, pocket bike pun ada. Okay, staff only okay. So kita
yang nak bermain go-kart ni, kita kena masuk ikut sini lah. Surau pun ada, geng. Kan ada surau lelaki, surau perempuan. Boleh duduk kat luar ni. Okey. So kalau kata pukul 6 buka tu, bolehlah korang semai maghrib kat sini kan. Okey, ni office dia. Oh, ni tempat helmet apa benda semua. Nanti dah daftar, nanti baru kita akan ke sini. Oh, okey. Ada dia punya charge, geng. Korang bukan suka-suka je main Nampak? Kalau melanggar safety punya ada penalty RM100 tu. Front bumper RM350 dah RM3.50. Front bumper RM3.50. Dah macam TI tu. Front fender. Front bumper RM300. Oh, front fender. Okeylah, fender. RM1.50 je. Fairing RM160. Carburetor RM150. Okey, yang paling mahal apa? Steering column RM650. Peraturan dia, pakai topic leader, periksa pedal brake minyak sebelum mandu. Ni. Ni. Lepaskan pedal minyak. Kan? Maknanya lepaskan minyak sebelum masuk selikur. Dan tekan pedal brake. Hasil untuk mula-mula ni kita main ni dulu, lepaskan minyak dulu. Jangan bangun keluar go-kart sekiranya anda terlanggar. Kalau dah terlanggar tayar ni, jangan terus keluar je sebab orang belakang laju. Slow down before entering pit. Elak dari meninggalkan go-kart. Ada orang kat dalam. Sehingga go-kart di belakang anda berhenti. Okey, tolong kembalikan semua. Okey, tolong kembalikan, jangan bawa balik. Okey, jom. Berapa? Tak, 2 orang. Abang nak bayar berapa? Ni package dia. Okey. Kita tengok package dia. Novice 40, Advance 55. Novice dulu, okeylah. Kita ambil Novice. Novice 40. Ke nak twin? Twin berdua. Novice, ambil Novice. Lepas tu yang baklava dengan Itu kena tambahan. Okey. So maknanya Novice 2, baklava tu 2 lah. Novice 2, kalau yang pakai tudung tak payah pakai baklava lah. Tudung tak payah. Okey, maknanya satu je lah, saya je lah. Sebab saya tak pakai tudung hari ni. Apa hari ni? Kasut ada? Okey. Ya. Itu saja. 65. Sekejap 2 orang. Receipt ni jangan buang. Abang isi borang kat atas meja ni, nanti borang bagi saya. Okey. Receipt tu nanti abang tunggu kat dia orang. Okey. Dapat glove kali. Glove ni memang dapat Itu bayar tadi lah tadi. RM5 satu. Glove kita ada. Glove dah ada? Ha. Saya nak ni je. Ni kalau ni saja berapa? RM5. RM5. Mana ada glove? Ada, saya bawa 2. Tak apa. Okey. Trace, macam mana? Ni ambil ni dulu helmet. Dah. Okey, geng. Kena isi borang dulu. Yang tadi peraturan-peraturan kan kena isi dulu. Reset kita simpan, nanti nak main go-kart baru ni. Ini boleh buat basuh bunga ni, tanam pokok bunga. Gila tu. Dah. Okey. Kena isi nama, IC, handphone number. 18 tahun ke atas, 18 tahun ke bawah tak boleh. Lepas tu ada inilah dia punya form. Adalah kan, dia suruh dia berapa agreement lah, macam agreement punya
sistem. Lepas tu kau kena sign sini, lepas tu nama dengan IC. Jadi jika berlaku apa-apa, benda ni valid gang. Ingat. Ganti rugi bayar sendiri Ini kasut yang disediakan kat sini. Ini adalah helmet. Okey. So nanti kita akan pilih helmet. Pink. Boleh tak? Ke buka dulu mata? Okey, ketat. Saiz okey? Saiz okey? Tak ada macam ketat. Kalau ketat ambil yang besar sikit. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih. Okey gang, kita dah masuk ke kawasan tak ini. Ha? Oh, ada playground. So budak-budak boleh main kat playground sini. Mana masuk? Sini.
Keep away from tire barrier. Alright. Okay bang, briefing. Briefing, okay, briefing. Okay, kalau jadi apa-apa dalam nita, kereta berpusing ataupun langgar tayar, angkat air tangan. Nanti ada kru datang tolong. Ya. Alright. Okay, jangan turun daripada kereta. Nurin, macam mana angkat tangan? Okay. Dia tu, nak tahu masa, tengok lampu kat atas tu. Lampu mana? Kat sini. Nanti abang kat dalam abang nampak. Oh, okay, okay. Lampu hijau jalan macam biasa. Lampu kuning, ambil last lap, masuk dekat belakang pit. Kalau lampu kuning maknanya dah nak habis masa lah. Last lap lah. Okay, Okay. lagi satu, barang yang ada dalam kotak. Telefon ke apa-apa. Oh, jangan ada dalam poket? Beg pun boleh tak tepi. Oh, boleh tak tepi? Takut jatuh. Okey, okey. Tak apa, nanti saya sekalikan bagi satu. Boleh. Boleh. Itu tak boleh tau. Tu sebab besar. Ni pos ni tak? Pos okey ni kot. Okey. Yang satu, kalau ada kerosakan yang teruk ataupun pelanggaran yang kuat, akan dikenakan cas. Okey. Kalau yang menyebabkan bodi tu bengkok atau patah lah. Okey. Dah boleh kereta? Itu saja. Abang, yang satu. Kalau bendera kuning dikibarkan, seluar sebab takut ada sini kat depan. Alright. Okey. Oh ni? Ni ada. Ni tak pernah. Ada. Boleh letak dalam loker. Tu ada loker. Ada. Ambil ayah punya tu. Bag tu mas. Sekali lah ayah punya ni pun. Ayah punya sekali. Sekali. Yang mana? Yang tengah? Alright. 44. Lewis Hamilton. Kaki. Macam mana depankan lagi? Oh, ni tak boleh bang. Kalau abang nak depankan lagi, boleh. Boleh kot? Boleh lah. Oh, seat. Bang, seat boleh ke depan kan? Seat boleh ke depan kan? Macam mana? Oh, sama macam kereta lah. Okey. Okey, okey. Tak. Okey. Nanti pusing satu lap, berhenti depan ni. Berhenti depan ni? Pusing dulu satu lap, berhenti depan ni. Come on. Ini kau goyang tu kan? Goyang, dia berat sikit bang. Dia goyang macam mana? Tak yalah, kalau ke kanan okey. Kalau yang ke kiri macam tak main. Abang kata kalau ke kanan okey, kalau kiri goyang. Kalau abang tak experience dah tak boleh, abang masuk je lab tukar kereta. Tukar kereta. Tak apa nanti tukar.
Goyang ah. Goyang kan? Ha. Awak je depan. Naik, boleh naik tak? Boleh. Ha. Okey, okey. Boleh. Ha, okey tak.
Okey, Wan. Okey. Best. Yang ni okey. Yang tadi memang goyang ah. Oh. Tengah test ke? Dia memang bump. Tapi yang tadi dia pumping mana yang ni? Yang mana tadi? Dia memang macam tu. Sebenarnya bukan. Ya. Dua kali kena potong. Tarik je lah. Gimana tu ya? Gimana tu? Dua kali terbuat dia. Berpusing ke? Tak kan? Pusing? Tak pusing? Okey. Terima kasih. Okey lah, yang penting tak berpusing. Ha? Macam lain sikit kena bawa. Yang ni lagi kuat ke kau? Tapi yang mula-mula tadi memang kuat gegar. Pasal saya tukar, kan yang masuk pit tukar kereta. Yang tu okey sikit. Lepas lu. Menggigil tangan babe. macam Pakistan. Tadi ngam-ngam kuning ke ataupun ayah terlebih satu lap tadi? Tak ngam-ngam. Ngam-ngam Akan terlebih satu lap tadi. Okey geng. Siapa cakap 10 minit? Sekejap. Seksa babe. Nak habiskan 10 minit. Satu penyiksaan. Gigil tangan. Okey, geng. Sekian saja kita punya perlumbaan hari ni bersama Nurin. Kita berlumba hari ni merempit. Best. Korang yang belum pernah sampai, kena datang babe. Memang puas hati lah. 10 minit, cukup. Okey, bye. Assalamualaikum.